Berapa kali kau jual api palingan? 3 kali. Berapa kali kau jual api palingan? 3 kali. Dengan siapa-siapa? Dengan Kak Iwan Botak sekali. Berapa? 2 kali. Sama Ya berapa siko api kau jual? Sekali. Berapa? dengan kawan rambut gondrong Ah, berapa kau jual dengan Wawan? cuma 500.000. Ah, api apa? Lupa kalau lamu Kamu. Ah, yang duit koknya? Dengan siapa kau jual? dengan Kak Iwan Botak tuh. Ah, berapa siko api kau jual? KP 600 Siko api 600. Dari siapa api itu? dari kawan aku dulu. Ya siapa nama kawan kau? Rizky ini tadi. Rizky namanya. Rizky apa Ari? Ari. Ari apa Rizky? Ari. Rizky apa Ari? Ari. Tahu kau api boleh dari mana nih? Tak tahu aku. Cuman dia kedar nyokong ke sana, dia jual ke laut. Tahu tak kau dari mana api nih? Ya kalau aku gak tahu barang ini pasti boleh palingan. Ayo jual kau. Nah, lah tahu ngapa kau jual? Dia ini nyopet. Dia ini maling gawinya. Kau jual ke? Aku duitnya tuh Rizky itu balik mana? di terus enggak? Terusan. Tahu rumahnya kan? Iya. Ah, sudah. Ikut kakak kau.